Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Effendi bin Muhammad Azhar. Nombor mesri 080929. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk Mawdu'ud dakwah, iaitu topik-topik dakwah. Mawdu'ud dakwah al-islamiyah wal islamu allazi yud'an nas ilaihi. Walamma kana al-hadis 'an al-islam wasi'an wa jawanibuhu muta'addidah wa tatahaddatsu anhu jami'ul ulum al-islamiyah. Ra'aitul iktisari fi hadzal maqam ala zikru mujammilu li'adah umur. Topik dakwah ialah Islam itu iaitu sendiri seruan kepada manusia agar menerima Islam dengan segala aspeknya seperti akidah serta seluruh cabang-cabang ilmu Islamiyah. Maka saya melihat bahawa di sini menyebut tentang tiga yang ada di sini. Satu ialah ta'rifuhu. Yang kedua adalah khosas isuhu. Tiga ialah mubadi'ul asasiyah. Kita tengok seterusnya. Ta'rifuhu al-lughah mushtaqun minal istislami wa huwal khudu' wal anqiyad wa summiyal musliman li khudu'ihi wa inqiyadihi lima ja'a bihi Muhammad. Okey, di sini ditulis penyerahan diri, iaitu tunduk, patuh dan patuh. Tunduk dan patuh seorang Muslim itu dinamakan Muslim kerana dia tunduk dan dia patuh kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu adalah dari sudut bahasa ta'rif mawdu'ud dakwah. Daripada segi istilah, falahu itlaqani am wa khas. Ada dua maksud, iaitu am dan khas. Kita kepada itlaqul am, maksud am, ala jami'il adyan as-samawiyyah allati ishtamalat ala al-khudu' wal anqiyadi lima ja'a anna Allah azza wa jalla. Islam merujuk kepada semua agama samawi yang merangkumi penyerahan diri kepada Allah dan ketaatan kepada perintahnya. Ini bermaksud daripada Nabi Adam hingga ke Nabi Muhammad yang mengikut agama samawi yang mentauhidkan Allah. Itu disebut sebagai wal anqiyadi lima ja'a anna Allah azza wa jalla, iaitu taat kepada Allah dan mengikut perintahnya. Yang kedua ialah wal itlaqul khas, iaitu maksud khas di sini ala man jaa bihi Muhammad wa lihazal itlaqut ta'rifani fil istilah am wa khas. Apa yang dibawa melalui ajaran Nabi Muhammad SAW dan istilah ini sering digunakan pada istilah am dan khas. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Islam bimaknahul am, Islam pada makna umum. Wad-dinul lazi ja'a bihi Muhammad wallazi yastamilu ala janibil aqidah wasyariah wal akhlaq. Islam dengan makna umum bermaksud agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mencakupi janibul aqidah, iaitu aspek akidah, iaitu kepercayaan, wasyariah, syariah dan ataupun hukum hakam, wal akhlaq, tingkah laku yang baik. Lepas tu kita pergi kepada wal Islam bi'anahul khas. Islam pada mana khas, ma'arifahu bihi Rasul fi hadis Umar radhiyallahu anhu lima sa'ala
sa'alahu Jibril alaihi salam anil Islam bimaqabil iman wal ihsan, merujuk kepada apa yang dikenali daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Jibril bertanya tentang Islam, bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tu az-zakah wa tasawmu Ramadan wa tahajjul bait inna istata'tu ilaihi sabila. Nabi Muhammad berkata, Islam itu ialah an tashhadu an la ilaha illallah, kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, wa tuqimus salah, melaksanakan solat, wa tu'tuz zakah, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kita pergi kepada janibul akidah. Janibul akidah merujuk kepada rukun-rukun iman kita pada hari ini. Contohnya yang pertama adalah antu'minu billah, beriman kepada Allah, tu'minu malaikah, beriman kepada malaikat, tu'minu kitabuhu, beriman kepada Al-Quran, tu'minu ar-rasuluhu, beriman kepada Rasul, tu'minu yaumil qiyamah, hari kiamat, dan terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Kita pergi kepada janib syariah, iaitu aspek daripada hukum hakam. Wa yumathilu fi arkanil Islam allati zakaraha ar-rasul fi hadis wa yumathilu fi arkanil Islam wa fi jami'il ahkam asy-syariah. Ia merangkumi rukun-rukun Islam dan juga mengumpulkan semua hukum-hukum syarak yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya binazamil ibadah, sistem ibadah, wa nizamul muamalat, sistem muamalat, wal iktisad, ekonomi, wa binizamil ahwali syakhsiyah, sistem kekeluargaan dan peribadi, wa nizamul hikam wa siyasah, sistem pemerintahan dan politik, dan lain-lain lagi. Seterusnya kita pergi ke janibul akhlak. Daripada aspek yang terakhir iaitu janibul akhlak dan tingkah laku. Wa yumathilu fil akhlak karimah was sifat hasanah was suluk mustaqim allazi jaa bihil Islam wa ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamammahu aw yuqarrahu wallazi minhu al-ihsan allazi bainahu fi hadis Jibril as-sabiq lima su'ila 'anil ihsan. Ia merangkumi segala sifat-sifat yang mulia, wal sifatul hasanah, sifat-sifat terpuji, was suluk mustaqim, tingkah laku yang lurus, allazi jaa bihil Islam, Islam telah datang, wa ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyatamammahu aw yuqarrarahu, untuk menyempurnakan atau menjelaskan perkara-perkara kebaikan, ialah dan di antaranya ialah dijelaskan pada hadis Jibril alaihi salam tentang apa yang disoal oleh Jibril tentang ihsan. Qala anta abudullaha ka'annaka turahu fa in lam tarahu fa innahu yuraki, bahawa Nabi Muhammad bersabda bahawa kamu menyembah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tak dapat melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihat kamu. Selain itu ada satu lagi hadis, waqad jaa fil hadis asy-syarif, innama bu'istul li'atumammi makarimil akhlaq, sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita haruslah perbetulkan diri agar dapat masuk syurga, dan
Jangan lupa untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.